Okey geng, hari ni kita ada satu sampel professional microphone. Okey, kita tengok. Saya buka dia. Baik, kita udah. Ini dia. Ya. Keluarkan ya. Tada! Zil Sound MV7S Dynamic Microphone. Di dalam dia ada mikrofon dia sendiri, micro USB to USB-C, boom arms, dan manual yang korang tak akan baca. Kita letak kotak tepi dulu. Apa kelebihan mikrofon ni? Mikrofon ni kalau korang tak ada sound card pun korang masih boleh guna ya. Cucuk saja kepada dia ada USB-C. Okey, benda ni korang boleh cucuk pergi handphone, pergi laptop, pergi PC, dan dia juga ada XLR connection. Ini untuk headset lah, headphone. Okey. Nanti saya cucuk dia dekat telefon. Direct terus tanpa sound card. Jadi sebelum tu pastikan korang ada benda ni. OTG. OTG. Okey, pastikan korang ada benda ni. Okey, saya dah sambungkan mikrofon ni kepada telefon ya. Macam mana suara dia? Cun tak cun. Dengan nilai harga yang mahal pun tidak, murah pun tidak. Yang price range yang okey lah dengan kualiti dia kan. Apa kelebihan mikrofon ni? Korang dengar loh. Apabila saya bercakap biasa, korang pun masih dengar kan? Tapi apabila saya berbisik pun korang masih dengar juga kan? Masih boleh dengar saya berbisik? Itulah salah satu kelebihan ya. Okey? Kalau korang tu saya percaya juga, korang terpaksa tengok pada akaun TikTok Abang Shah di Ovo. Macam mana? The Voice Over Artist. Ya, Abang Shah. Korang tengok dia punya TikTok. Dia yang promotekan ni, benda ni. Dia yang meracun saya untuk dapatkan benda ni. Okay? Jadi, sekarang ni saya pun nak meracun korang nak beli benda ni. Jadi, jika korang berminat, anda tahu mana mencari. Okay? Jap. Saya mau berhenti lebih. Saya mau tunjukkan fitur-fitur aja. Kalau korang tekan dan dia lama-lama. Yes. Itu adalah noise cancellation. Okay. Dan ini adalah tak nampak pula kan. Nampak tidak? Alright. Macam mana dia? Betul? Tak apalah. Saya buka sekejap. Okey, di sini ada mic gain. Kalau saya buat macam ni, tak mouse gain, mic gain dia. Kalau saya putar sini, mic akan dikurangkan. Okay? Yang ni tekan lama-lama akan jadi noise cancellation. Dan inilah untuk reverb ataupun echo. Okay, mana adik? Okay, yang ini adalah untuk echo, reverb ataupun echo. Bila kita putarkan, halo, korang nilai sini. Boleh digunakan untuk karaoke ke tidak? Halo. Okay, berputar sikit-sikit. Echoing. Okay. Macam mana? Tengok dekat mana? Okay, itu adalah kelebihan mikrofon Zil Sound ni. Okay? Kalau korang nak beli benda ni, saya akan sertakan link dia nanti di bahagian komen. Dekat komen tu ada satu. Nanti saya letakkan sana. Tekan sini kalau nak beli. Tekan sini kalau nak beli. Okay? Okay. Okay, thank you. Good night.